Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Siapa sangka seorang jurulatih dari Malaysia kini menjadi pilihan salah sebuah kelab gergasi Vietnam? Adakah ini bukti bahawa kepakaran jurulatih tempatan akhirnya mula mendapat pengiktirafan di luar negara? Dan mampukah lebih ramai jurulatih Malaysia mengikut jejak langkah ini? Salam sejahtera. Kembali lagi di Nadi Sukan. Menurut laporan Makan Bola, bekas juara V-League 1, Tep Sang Nam Dinh FC, telah mengumumkan pelantikan jurulatih Malaysia, Muhammad Ashraf Fauzi, sebagai penganalisis prestasi pasukan menjelang musim baharu. Pelantikan itu diumumkan menerusi kenyataan rasmi kelab yang menyambut kehadiran Ashraf bersama seorang ahli fisiologi baharu bagi memperkukuhkan barisan kejurulatihan mereka. Ashraf bukanlah nama asing dalam bola sepak Malaysia. Beliau pernah berkhidmat sebagai penganalisis prestasi bersama Perak FC ketika era Datuk Lim Tiong Kim dan kemudiannya Yusri Chehlah. Sebelum itu, beliau turut menimba pengalaman bersama Selangor FC bawah 21 tahun serta MISC Touchtronics FC. Apa yang lebih menarik, Ashraf hadir bagi menggantikan seorang lagi rakyat Malaysia, Idham Anwar, yang meninggalkan Nam Dinh selepas 2 musim. Perkembangan ini menunjukkan bahawa kelab Vietnam masih meletakkan kepercayaan tinggi terhadap kepakaran jurulatih dari Malaysia, walaupun berlaku pertukaran individu. Dalam kenyataan rasmi mereka, pihak Nam Dinh berharap Ashraf mampu menggunakan kepakaran analisis prestasi untuk membantu pasukan mencapai musim yang lebih berjaya. Peranan ini bukan sekadar menyediakan statistik, malah menganalisis corak permainan lawan, memperbaiki kelemahan pasukan serta membantu jurulatih membuat keputusan taktikal yang lebih tepat. Nam Dinh bukanlah sebuah kelab biasa. Mereka merupakan antara pasukan elit di Vietnam dan sentiasa bersaing untuk kejuaraan domestik selain membawa cabaran negara itu di pentas Asia. Ini bermakna Ashraf bakal berdepan cabaran pada tahap yang jauh lebih tinggi berbanding sebelumnya. Pelantikan ini juga memperlihatkan bahawa pembangunan kepakaran dalam bidang sains sukan dan analisis prestasi semakin mendapat perhatian. Bola sepak moden tidak lagi bergantung kepada kehebatan jurulatih di tepi padang semata-mata. Sebaliknya, turut memerlukan pasukan analisis yang mampu menyediakan data tepat sebelum dan selepas setiap perlawanan. Bagi bola sepak Malaysia, perkembangan ini memberikan satu mesej positif bahawa tenaga kerja tempatan sebenarnya mempunyai kemampuan untuk bersaing di luar negara. Walaupun sering memberi tumpuan kepada pemain yang berhijrah ke liga asing, kejayaan jurulatih dan pegawai teknikal juga tidak kurang penting kerana mereka membawa nama negara dalam bidang kepakaran masing-masing. Hakikat bahawa Nam Dinh memilih seorang lagi rakyat Malaysia selepas Idham Anwar membuktikan pengalaman positif sebelum ini mungkin menjadi faktor utama. Kepercayaan seperti ini tidak akan diberikan sekiranya prestasi tenaga kerja Malaysia sebelum ini gagal memenuhi jangkaan pihak pengurusan kelab. Peranan penganalisis prestasi juga semakin menjadi nadi utama dalam bola sepak moden. Mereka bertanggungjawab menyediakan laporan terperinci mengenai corak serangan, pertahanan, situasi bola mati serta prestasi individu pemain. Semua maklumat ini membantu jurulatih membuat strategi yang lebih efektif ketika latihan dan hari perlawanan. Selain itu, kejayaan Ashraf boleh menjadi inspirasi kepada lebih ramai jurulatih muda Malaysia untuk meningkatkan ilmu dalam bidang analisis data, teknologi sukan dan pembangunan prestasi. Dunia bola sepak hari ini menawarkan peluang kerjaya yang jauh lebih luas berbanding sekadar menjadi jurulatih utama. Jika lebih ramai tenaga pakar Malaysia berjaya menembusi liga luar negara, secara tidak langsung pengalaman yang diperoleh boleh dibawa pulang untuk membantu pembangunan Harimau Melaya pada masa hadapan. Inilah proses perkongsian ilmu yang sangat bernilai kepada ekosistem bola sepak negara. Malaysia sebenarnya memiliki ramai individu berbakat dalam bidang kejurulatihan, kecergasan, fisioterapi dan analisis prestasi. Apa yang diperlukan ialah lebih banyak peluang untuk membuktikan kemampuan di pentas antarabangsa seperti yang sedang dilakukan oleh Ashraf Fauzi.
Dalam masa sama, kejayaan ini membuktikan bahawa pembangunan modal insan dalam bola sepak tidak hanya tertumpu kepada pemain. Jurulatih, penganalisis dan pegawai teknikal juga memainkan peranan penting dalam mengangkat standard bola sepak sesebuah negara. Pelantikan Ashraf Fauzi ke Depsang Namding FC juga membuktikan bahawa kepakaran anak tempatan tidak lagi dipandang rendah di rantau Asia Tenggara. Dalam era bola sepak moden yang semakin bergantung kepada analisis data dan teknologi, individu yang mempunyai kemahiran khusus seperti penganalisis prestasi menjadi aset penting kepada sesebuah kelab. Ini menunjukkan bahawa Malaysia sebenarnya memiliki tenaga profesional yang mampu bersaing di peringkat lebih tinggi. Kejayaan ini turut memberi gambaran bahawa kelab-kelab di Vietnam semakin terbuka untuk mendapatkan kepakaran dari luar negara, khususnya dari Malaysia. Mereka bukan sekadar mencari nama besar, sebaliknya memilih individu yang benar-benar mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk meningkatkan prestasi pasukan. Kepercayaan yang diberikan kepada Ashraf adalah hasil daripada reputasi yang dibina melalui kerja keras selama ini. Selain membantu jurulatih menyediakan pelan taktikal, seorang penganalisis prestasi juga memainkan peranan penting dalam mengenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap pemain. Semua data yang dikumpulkan sebelum, semasa dan selepas perlawanan akan diterjemahkan kepada laporan terperinci bagi membantu pasukan membuat penambahbaikan. Ini menjadikan tugas Ashraf sangat penting dalam perjalanan Namdin sepanjang musim baharu. Perkembangan ini juga wajar dijadikan motivasi kepada jurulatih muda di Malaysia. Ramai yang mungkin beranggapan peluang untuk berkhidmat di luar negara hanya terbuka kepada bekas pemain terkenal. Namun, kisah Ashraf membuktikan bahawa ilmu, kepakaran dan pengalaman profesional juga mampu membuka pintu ke pentas antarabangsa. Jika dilihat kepada perkembangan bola sepak Asia Tenggara, Vietnam kini muncul sebagai antara negara yang berkembang pesat dari segi pengurusan, pembangunan pemain dan penggunaan teknologi dalam bola sepak. Berpeluang bekerja dalam persekitaran seperti itu pastinya memberikan pengalaman yang sangat bernilai kepada Ashraf, sekaligus memperkayakan lagi pengetahuannya dalam bidang analisis prestasi. Bukan mustahil pengalaman yang diperoleh di Vietnam nanti akan memberi manfaat kepada bola sepak Malaysia pada masa hadapan. Sekiranya beliau kembali berkhidmat bersama kelab tempatan atau skuad kebangsaan, segala ilmu, metodologi dan pendekatan moden yang dipelajari boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan lagi standard bola sepak negara. Pelantikan ini juga memperlihatkan bahawa nama Malaysia masih mempunyai reputasi yang baik dalam kalangan kelab-kelab Asia Tenggara. Selepas beberapa tenaga profesional negara berjaya mencipta nama di luar negara, kini semakin ramai pihak mula melihat Malaysia sebagai sumber kepada jurulatih dan pegawai teknikal yang berkualiti. Dalam dunia bola sepak moden, kejayaan sesebuah pasukan bukan hanya bergantung kepada pemain di atas padang. Di belakang tabir, terdapat pasukan besar yang terdiri daripada jurulatih, penganalisis prestasi, saintis sukan, ahli fisioterapi dan pakar kecergasan yang bekerja keras memastikan setiap pemain berada pada tahap terbaik. Kehadiran Ashraf di Namdin membuktikan kepentingan peranan tersebut. Sekiranya Ashraf berjaya membantu Namdin meraih kejayaan musim ini, tidak mustahil lebih banyak kelab luar akan mula memberi perhatian kepada tenaga profesional Malaysia. Kejayaan seorang individu sering menjadi pembuka jalan kepada individu lain, sekaligus meningkatkan peluang lebih ramai rakyat Malaysia membina kejaya di liga-liga luar negara. Akhir sekali, kejayaan Ashraf Fauzi harus diraikan sebagai satu pencapaian bola sepak Malaysia secara keseluruhannya. Walaupun beliau bukan turun beraksi sebagai pemain gagah, sumbangannya di belakang tabir mampu memberi impak besar kepada prestasi pasukan. Semoga beliau berjaya mengharumkan nama Malaysia bersama Depsang Namdin FC dan terus menjadi inspirasi kepada generasi baharu jurulatih serta tenaga teknikal negara. Sekiranya lebih banyak kelab luar terus membuka pintu kepada tenaga pakar Malaysia, ia bukan sahaja meningkatkan reputasi individu terbabit, malah turut memperkukuhkan imej bola sepak negara di mata Asia. Apapun cabaran yang menanti di Vietnam, pelantikan Ashraf Fauzi bersama Namdin merupakan satu lagi pencapaian membanggakan buat bola sepak Malaysia. Kini, semua mata akan tertumpu kepada sejauh mana beliau mampu membantu kelab itu memburu kejayaan dalam saingan domestik dan antarabangsa. Apa pendapat anda?
Adakah lebih ramai jurulatih dan pegawai teknikal Malaysia mampu mencipta nama di luar negara selepas ini? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe untuk mengikuti lebih banyak perkembangan terkini dunia bola sepak di Nadi Sukan. Terima kasih. Jumpa lagi.